perlahan dia jatuh pada dayak bagi saya. Tapi orchestration, so konsep cerita dalam lagu itu tidak ada di dalam orchestration. Sedangkan Hang di Mana tu ada konsep dia di dalam persembahan. Ya. Itulah Sherina lah buat konsep cerita dalam lagu. So maksudnya Azmin setiap lagu kena ada dalam melodi tu kena ada. Tidak. Itu untuk persembahan. Itu persembahan. Apa yang Azmin cakap tu adalah persembahan, bukan lagu secara keseluruhan. Lagu secara keseluruhan apa yang saya sebut. Abang sebagai ketua juri kan, macam mana abang tengok evolusi muzik 90-an yang dah kembali ni kan, tapi nampaknya adalah Wakil Project Kembali dapat nombor 3 kan. Yang lain-lain tu, how do you what is you punya pandangan on lagu-lagu muzik macam tu yang kembali? Saya suka sebenarnya melodi-melodi yang seperti itu dihidupkan semula as a revival. Akan tetapi saya berharap sangat jika lagu itu sudah konsep 90s itu di-revive balik, harap dinyanyikan dengan sempurna. Jangan dinyanyikan just because kita nak mengaut keuntungan. Because popular song and a successful song, dua perkara yang berbeza. Satu lagu boleh jadi teramat popular, tapi adakah ia secara holistik satu lagu yang betul-betul successful? Jadi di dalam pertandingan competition song, kita kena ambil kira semua faktor, bukan hanya popularity dan because there is a revival of the 90s. So kalau nak buat revival 90-an, buat dengan sempurna. Jadi pertandingan anugerah juara lagu memberi kesedaran kepada komposer-komposer, nak revive balik boleh, tapi buat dengan sempurna. Satu contoh, at least kejayaan nombor 3 Projector Band, vocal is very powerful. Ya, kalau vocal tak power pun, there's no point you revive the 90s. Tetapi dengan arrangement yang baik, dengan melodi yang baik, tetapi vocal carries the melody amat lemah. Saya rasa tak justify the song. Dia harus holistik.